like a Hellcat. Assalamualaikum. Hai, apa khabar anak-anak tahun 5? Bertemu lagi dengan Cikgu Syukri, guru pendidikan seni anda. Okey, kali ni kita nak buat projek poster. Tengok di belakang cikgu tu, poster bertajuk Selamatkan Ikan Bayan. Sebelum kita membuat poster ini, cikgu harap anak-anak telah menonton video bahagian 1 berkaitan nota dan penerangan. Okey, apa lagi? Jom kita lihat media, alat dan bahan. Langkah pertama, kita sediakan media, alat dan bahan. Kita sediakan gambar ikan dan juga perkataan. Kita sediakan tajuk. Kita ada gambar ikan, gambar dasar laut. Kemudian kita tengok alat, gunting, berus, gam. Kita gunakan gam glue stick ni. Kemudian kita ada poster color. Kita gunakan banco poster color. Anak-anak mesti ada di rumah kan? Okey, kemudian kita ambil bekas air, kita sediakan bekas air, palette untuk kita bancuh warna dengan air, menggunakan brush dan span, kalau perlu gunakan span. Okey, dan juga kertas lukisan. Okey, cikgu gunakan kertas lukisan saiz A3. Cikgu buat besar, anak-anak boleh buat saiz A4, tak ada masalah. Okey, jom kita berkarya. Langkah permulaan, kita ambil media yang kita dah kumpul dan cetak. Kemudian kita gunting cikgu gunting perkataan selamat ni dulu. Kemudian kita gunting perkataan ikan dan juga bayan. Lepas tu kita guntinglah gambar-gambar ikan dan juga gambar dasar laut. Okey, suka cikgu ingatkan semasa menggunakan gunting, anak-anak perlulah berhati-hati kerana gunting ni tajam ya. Kalau tak mampu, mintalah bantuan daripada orang yang lebih dewasa. Okey, perhatikan langkah kerja yang cikgu buat. Okey, nak menggunting ni kita boleh ikut rupa ataupun bahagian luar setiap huruf dan juga gambar ikan. Okey, gunting terus di bahagian tepi rupa ikan tu. Okey, sukalah kalau kita nak print tu, kita pastikan ikan tu dalam pelbagai saiz, janganlah semuanya besar Jadi kita potong ataupun kita pilih ikan tu mengikut saiz yang pelbagai. Ada yang besar, ada yang sederhana, ada yang kecil. Supaya bila kita tampal pada poster nanti, ikan itu telah mewujudkan unsur seni ruang. Di mana adanya perspektif. Bahagian depan yang lebih besar dan bahagian belakang yang lebih kecil. Di sini cikgu gunting pula dasar laut. Gambar dasar laut kita tampal pada bahagian bawah poster. Kemudian cikgu ambil satu lagi gambar terumbu karang, kita letak di bahagian hadapan. Okey, mudah saja anak-anak Yang penting bahan itu ada. Kalau tak ada, terpaksalah kita lukis dan warna. Okey, ini cara yang paling mudah. Kita ambil daripada internet, kita kumpul, kita cetak, kemudian kita gunting dan tampal. Okey, perhatikan langkah kerja daripada mula sehingga selesai. Langkah seterusnya kita ambil warna kita gunakan poster color tadi, kita ambil warna, kita bancuh. Cikgu ambil warna hijau dulu. Kita nak buat dia punya latar belakang air laut tu, kita nak gunakan warna sejuk. Warna sejuk ni maksudnya kita gabungkan warna hijau dan juga warna biru. Cikgu cuba ikut seperti mana yang ada dalam buku teks. Okey, tapi kita tak dapatlah ikut kata apa exactly sebiji 100% sama dalam buku teks. Kita tiru yang seakan-akan. Okey, sebab tu cikgu kata pada video bahagian 1 tak semestinya kita buat selamatkan ikan bayan. Kita mungkin boleh buat selamatkan harimau, selamatkan gajah, atau kita boleh buat alam sekitar tentang pokok-pokok, sungai-sungai dan sebagainya. Tak semestinya kita buat poster berkaitan dengan ikan bayan. Okey, pilihan di tangan anda. Okey, kita masukkan warna yang kedua. Okey, kita gunakan warna biru kita campur dengan warna hijau tadi untuk mewujudkan latar belakang seolah-olah gambaran tu di dalam laut. Tadi kita tampal gambar dasar laut, yang ini kita warnakan sebahagian kertas lukisan kita. Okey, nampak
Okey, di bahagian akhir tu nanti cikgu akan potong sedikit lah bahagian tepi-tepi tu Okey, seterusnya kita tengok kita tampal perkataan yang kita dah potong tadi kita nak buat tajuk kan, selamatkan ikan bayan. Ni tajuknya. Okey, cikgu dah potong ikut rupa bentuk huruf tu. Okey, cikgu cuba ikut rapat lah Kemudian cikgu tinggalkan sedikit bahagian-bahagian tertentu untuk huruf tu bersambung supaya dia tidak putus. Sebenarnya boleh je kalau nak putuskan pun, tapi cikgu pilih untuk biarkan dia bersambung kertas tu. Okey, kita tampal pula yang kedua ikan, dan yang ketiga bayan. Nama ikan tu ikan bayan, ikan yang cantik. Tapi malangnya ikan ni semakin berkurangan. Jadi kita kena buat poster kempen untuk selamatkan ikan bayan. Inilah ikan bayan. Okey, kita dah potong tadi. Okey, bahagian ni kita kena tengok komposisi. Di mana kita nak susun dan buat reka letak kita punya gambar-gambar ikan tu agar bersesuaian dengan poster. Kita letak di tengah-tengah yang besar ni supaya poster kita ni nampak seimbang, sebab bahagian atas tu dah ada tajuk. Jadi bahagian bawah ni kita letak image. Okey, ikan yang kedua, kemudian ikan yang ketiga. Okey, nampak kita sudah ada ikan. Okay, ikan yang paling menonjol tu kita letak yang lebih besar supaya dia nampak ada orang kata apa? Penegasan. Prinsip rekaan penegasan. Apa yang kita nak tonjolkan? Kita nak tonjolkan ikan bayan lah. Jadi ikan bayan yang mula-mula tu mesti besar daripada yang lain-lain. Okey, langkah terakhir tu kita buat kemasan, kita buat buih-buih, kemudian kita tengok bahagian mana yang tak melekat tu kita tampal lah. Okey, kita lekatkan cantik-cantik. Last sekali cikgu potong bahagian tepi tu untuk buat kemasan. Alhamdulillah dah siap kita punya poster selamatkan ikan bayan dengan teknik montaj. Okey anak-anak, kita dah siap kita punya poster. Ini dia poster selamatkan ikan bayan. Okey, nampak cantik Okey anak-anak, cikgu harap anak-anak boleh buat di rumah. Okey, buat santai-santai je, relax-relax. Okey, mungkin kita berjumpa lagi pada video akan datang. Jangan lupa like, share dan subscribe bagi yang belum subscribe. Okey, selamat berkarya. Bye bye. Assalamualaikum.